Simpan emas banyak-banyak bukan boleh bawa masuk kubur, kecuali kalau kita Firaun. Jangankan emas, anak isteri semua ikut ke kubur dalam piramid. Memang betul, bukan sahaja emas, malah semua harta di dunia kita tinggalkan bila kita meninggal nanti. Tetapi kita bukan sahaja meninggalkan harta, kita juga meninggalkan waris. Besar bezanya bila anda meninggalkan waris dengan harta dan waris tanpa harta. Emas fizikal dalam simpanan anda adalah harta yang paling mudah diwarisi, berbanding tanah dan rumah. Waris terpaksa menunggu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun lamanya untuk mengagihkan bahagian. Dengan emas ini, sekurang-kurangnya waris anda dapat meneruskan kehidupan tanpa hidup dalam keadaan meminta-minta. Sebab itu, pakar-pakar kewangan menasihatkan kita untuk pelbagaikan portfolio simpanan kita. Ada simpanan dalam bank, ASB, tabung haji, dan aset seperti hartanah dan juga emas. Bagi yang sudah bersedia untuk memulakan tabungan emas, anda boleh klik ni di bio saya atau PM saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.